Tengok aku tak kira dia tukar sendiri. Okay guys, sekarang kita berada di CIF Motor, kilang CIF Motor ataupun HQ di China ya. Boleh tengok di atas. Tengok bangunan dia guys. Bukan ni, tapi ini CIF Motor. Ni dia, besar weh. Okay guys, so kita nak test EV bike. Apa nama model? AE7 Pro. Okay, bismillah. How to turn on? Oh, she's ready. Alright. I forgot this is EV. Alright, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lupa motor EV. Aduh. Tapi aku takut sebenarnya sebab motor dia pick up sangat. So corner tu kena jaga-jaga sikit. Weh, bike ni kalau pergi Shah Alam pun memang syok. Sorry. Gede. Dia punya. Oi kau. Aduh. Tak boleh. Motor ni tak boleh. Motor ni terlalu rendah. Terlalu rendah untuk dia mengsagatkan bonggol-bonggol tu. Next. Motor ni sedap. Kalau pergi kerja, balik kerja, ride tak sure, pasal tak tahu dia punya kapasiti minyak dia macam mana. Minyak pula. Kapasiti bateri dia macam mana, berapa jauh tak sure. Tapi untuk dari segi performance memang orang kata sedap lah. So ini Ziho EZ4. Oh tadi AE7. Okay, it's ready to go. Sport mode. Okay. Tak ada kat Malaysia rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kurang sikit daripada tadi. Ni lebih santai. Orang kata santai-santai surau. Gitu. Okay. Memang senang lah, motor ringan. Okay. Wow. Balas. Okay. Aku tak tahu dah test macam mana. Mak motor ni pun bukan untuk kelajuan. Dia just macam untuk nimble. Dan apa je. Very basic EV lah. Tapi sedap. Dia punya performance dia kurang sikit daripada yang ini. Yang ini lagi best. Pick up dia lagi mencanak AE7 ni. Okay. Lagi pick up Shup macam tu. Tengok lah AE7 Pro babe. Bukan Pro Max ni. Okay. Skuter yang ada skuter macam style Vespa klasik, tapi dia ada panel meter yang digital macam ni. Dia pakai NFC. Banyak button dia kat sini. Emergency button ada. Ni auto stop. Ini button select. Dan horn. Apa tinggi pun dah. Okay. Ni side mirror tak ada. Oh, racing. Baru racing ada, tak ada side mirror. Style je. Motor ni lah cerah, warna putih. Kita try jalan lurus macam mana. Weh, sedap motor ni.
speed. Wah. Motor ni quite stable juga lah. Dia tak laju tapi dia ada style. Dia ada digital meter yang sangat style. Dia tengok meter dia. Seketul dia bagi iPad. Sebab dia auto stop. Lepas tu dia stop. Kalau kita ni, dia start balik. Kalau tak nak kita off benda ni, so kita stopkan dia macam ni. Gitu. So nama motor ni Aura. Dia pakai disc, ada ABS tau, ABS. Dan ada lampu dekat sini, dia light lamp. Ni apa, kamera Oh, ada kamera rupanya. Signal kat sini. Kamera belakang apa ada? Jarang ni skuter ada kamera belakang macam ni. The hook, kompartmen CLC 450. Bismillah. Mana gear dia? So any gear, right? Yeah, it's automatic. Oh, automatic. Yeah, but now it's manual. Let's switch this to the automatic. This is sport. This is to D. I see. Sport switch to D. Sport model and normal model. I see. Manual and automatic model. So D is auto. D is automatic. Okay. And you can put this to the one. This. Oh, this one. Yeah, this one go. I see. Yeah. Alright. Ui, dia punya, aku cari dia punya pedal gear, tak ada. Dia punya pedal gear dia dekat belah sini. Ni, jari aku ni. Kat sini. So kita pusing dulu. Tapi smooth lah dia punya gear. Oh, dia auto lah. Dia auto. Okay, kita bagi slow, dia akan auto lah. Okay, dia akan auto. So kalau kita makin kita slow, dia akan auto turun. Uish, aku tak tukar gear sendiri tau, dia tukar sendiri. Ini betul-betul auto gear. Tengok aku tak tukar gear dia tukar sendiri. Minyak habis ke? Dia tukar sendiri. Dia sendiri tukar tau, bukan aku yang tukar. Dia sendiri tukar. So, woi, first time aku naik bike macam ni. Weh, dia tukar sendiri tau gear. Full best. Lagi smooth daripada apa benda.